Assalamualaikum Bonda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Bonda? Alhamdulillah sehat. Saya, wartawan cilik dari TV PSS ingin meminta Bonda untuk meluangkan sedikit masa dalam tebung meringkas memandangkan tinggal beberapa minggu sahaja Bonda bersama-sama dengan kami. InsyaAllah boleh. Boleh Bonda ceritakan serba sedikit tentang latar belakang Bonda? Okey, Bonda ni sebenarnya berasal dari Kuala Lumpur. Bonda dilahirkan pada 21 September 1965. Alam persekolahan tahun 1 Bonda yang pertama iaitu di SK Jalan Pasar 1 dan sekolah terakhir Bonda di sekolah menengah iaitu sekolah Aminuddin Baki Jalan Kampung Pandan Kuala Lumpur. Jadi selepas itu Bonda meneruskan pengajian Bonda di Maktab Perguruan Kinta Ipoh. Pernah pergi? Tak pernah. Okey, pada tahun 2011 Bonda menyambung pelajaran di Universiti Putra Malaysia dalam bidang Bachelor Sastra Bahasa dan Linguistik Melayu. Selepas keluar daripada maktab, ulang baliklah yang tadi masuk maktab kan. Bonda mengajar di Methodist Boys School Jalan Hanjebat di Kuala Lumpur. Dan Bonda berkahwin lah pada tahun 1992, 30 Mac dengan Haji Bahudin bin Muhammad, dan Bonda telah dikurniakan, kami telah dikurniakan dengan 4 orang cahaya mata dan kini dah ada 2 orang cucu. Okey, selepas berkahwin Bonda berhijrah ke Pekan dan sekolah pertama Bonda iaitu SK Tanah Putih dan sekolah terakhir Bonda sebagai guru akademik biasa iaitu di SMK Seri Pekan. Selepas 4 tahun berada di situ, Bonda bertukar pula ke SK Bebah sebagai guru penolong kanan pentadbiran. Kemudian daripada situ pada tahun 2015 Bonda telah berhijrah pula ke Kuantan dan SK Kepandang inilah merupakan sekolah pertama Bonda di Kuantan. Okay. Pada tahun 2015 pada tahun itulah bermulanya sekolah amanah. Sekolah kita ni, SK Kepadang ni telah dipilih sebagai sekolah amanah. Boleh Bonda ceritakan serba sedikit tentang sekolah amanah? Okey, sekolah amanah sebenarnya sekolah kita ni telah dipilih sebagai sekolah amanah pada akhir ataupun penghujung 2015. Pada Bonda peluang untuk untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah adalah melalui transformasi dalam peningkatan standard kepimpinan, pengajaran dan pembelajaran dan pelaksanaan pelbagai program dalam bidang kurikulum dan co-kurikulum. Dan sasaran utama program sekolah amanah ni adalah menuju kepada kemenjadian murid. Jadi apabila kita berada dalam sekolah amanah, yang paling penting ialah sokongan PIBG. Jadi kita mendapat sokongan yang baik daripada PIBG dan Bonda juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada mantan guru besar Encik Faizal bin Makdum kerana beliau telah menyahut cabaran untuk menjalankan sekolah amanah di samping pelibatan yang baik daripada semua SRT dan MLT dalam meneruskan pembelajaran dalam melaksanakan program sekolah amanah. Jadi sepanjang 4 tahun menjalani sekolah amanah tu, jadi Bonda nak mengucapkanlah sekalung penghargaan buat pegawai-pegawai Yayasan Amir, DIDM, kemudian Task Force, JPN dan PPD yang banyak memberi sokongan dan juga khidmat bantu dalam pelaksanaan perjalanan sekolah amanah.
Adakah masih ada impian bonda lagi yang tidak dikecapi di SK Kempadan ini? Okey, sebenarnya impian utama bonda sebagai peneraju sekolah ini mengharapkan agar SK Kepandan terus maju jaya dan dapat melahirkan generasi yang cemerlang lagi gemilang. Okey, dalam bidang pembangunan pula, bonda rasa bonda tak sempatlah nak tengok bangunan baru iaitu blok PKI dan juga kantin baru. Tapi tapaknya dah mula ada. Cuma satu lagi harapan bonda adalah untuk melihat ada kita punya dewan bertutup ataupun dewan terbuka berhampiran dengan dewan yang ada sekarang ni, kerana bila melihat bilangan murid kita yang terlalu ramai, iaitu pada masa sekarang ni adalah seramai 1,826 orang murid. Jadi dan yang terakhir ada lagi, bonda harap bilik gerakan kita akan berwajah baru dan menjadi salah satu tempat untuk kita melihat maklumat-maklumat penting yang ada di situ. Apakah pengalaman bekerja di SK Kempadan yang bonda tidak dapat dilupakan sehingga kini? Okey, sebenarnya banyak kenangan manis kan, tapi yang paling penting adalah pengalaman bekerja apabila SK Kempadan dinobatkan sebagai World Best School dalam bidang inovasi iaitu Smart Zoom. Okay? Smart Zoom merupakan aplikasi pengurusan kurikulum era digital. Kami berbanggalah dengan usaha murni inovator iaitu mantan guru besar juga Encik Bahrum bin Bujang serta tim Smart Zoom yang telah menaikkan nama SK Kempadan ke seluruh dunia dan juga di Malaysia. Sepanjang perkhidmatan bonda di SK Kempadan, apakah yang menjadi kebanggaan bonda mengenai SK Kempadan? Okey, sebenarnya semangat untuk mengajar, mendidik anak-anak bangsa merupakan salah satu elemen penting di mana-mana sekolah pun. Jadi di SK Kempadan ni bonda dapati guru-guru kita merupakan guru yang dapat mengajar, membimbing dan mendidik anak-anak dengan sepenuh hati, ikhlas, jujur dan amanah. Anak baik lagi cerdik, sering dilaungkan dan sambutlah laungan anak baik lagi cerdik itu dengan semangat yang berkobar-kobar untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang menjadi harapan ibu bapa mereka. Apakah perasaan bonda ketika ini? Perasaan bakal menghadapi hari persaraan dan perasaan bakal meninggalkan sekolah ini. Okey, soalan sensitif tu. Okey, sebenarnya setiap yang bermula pasti akan berakhir. Ya, bonda rasa bersyukur kerana hingga saat ini bonda dianugerahi dengan kesihatan yang baik dan bonda percaya bahawa hidup yang diberkati akan memberi kita ketenangan hati dan jiwa. Bak kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Moga yang diganti nanti akan lebih baik sebagai pemimpin sekolah Kempadan yang sangat mencabar. Apakah rancangan bonda selepas bersara nanti? Okey, rancangan bonda. Pertama sekali, kita mesti jaga kesihatan kan. Jadi untuk menjaga kesihatan, bonda dan suami bonda bercadang untuk berjalan tepi-tepi pantai ni untuk menyihatkan badan. Jadi satu lagi yang paling penting ialah bonda ni suka melancong. Jadi sebelum tu bonda berhasrat untuk melawat saudara mara dan barulah kita akan melancong, mengembara ke seluruh dunia. Jauh berjalan, luas pandangan, insya-Allah. Apakah harapan bonda kepada TVPSS pada masa akan datang? Kepada TVPSS. Pertama sekali bonda nak ucapkan selamat berpisah jugalah dengan wartawan cilik bonda yang sentiasa ada
sebab tahun ni tahun 6 kan. Saya beri pada awak dulu supaya akan ada pengganti wartawan cilik yang seumpama Aulia. Jadi untuk TV PSS Bonda harap akan lebih banyak lagi liputan-liputan dan juga temu bual kepada orang-orang yang berkaliber. Sekolah kita pun boleh juga kan. Jadi harapan Bonda supaya TV PSS akan lebih berkembang dan orang kata buatlah liputan apa saja program dan aktiviti yang dijalankan di sekolah supaya menjadi salah satu item penting yang ada di SK Kempatang. Perpisahan ini selalu terjadi kepada semua manusia. Ini adalah nota terakhir oleh Bonda buat semua yang hadir pada hari ini. Semoga ilmu yang dicurahkan akan diberkati dan mohon dimaafkan atas segala salah dan silap Bonda, dan doakanlah agar Bonda lebih sihat, tenang dan bahagia hingga ke akhir. Pesan pada diri, bila kita mula redha, hati kita akan tenang.